Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam bersemadani. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, Dif-Dif kehormat, para guru, ibu bapa serta hadirin yang saya hormati sekalian. Pada hari yang penuh bermakna ini, saya berdiri di hadapan hadirin sekalian untuk menyampaikan pidato yang bertajuk Bersama Membina Negara Bangsa. Hadirin yang saya hormati, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini mengingatkan kita bahawa nilai seseorang manusia bukan hanya dinilai melalui kejayaan atau kekayaan yang dimiliki, tetapi melalui akhlak dan kebaikan yang ditinggalkan. Begitu juga dengan sesebuah negara. Negara yang maju bukan hanya dibina melalui pembangunan fizikal, teknologi canggih atau kekuatan ekonomi, tetapi turut bergantung kepada rakyat yang mempunyai akhlak mulia, jati diri yang kukuh dan nilai kemanusiaan yang tinggi. Persoalannya, apakah asas yang mampu membentuk rakyat Malaysia yang berakhlak mulia? Jawapannya ialah rukun negara. Rukun negara merupakan panduan hidup yang menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia. 5 prinsip yang terkandung di dalamnya bukan sekadar untuk dihafal atau dilafazkan, tetapi perlu difahami, dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Apabila rakyat menjadikan rukun negara sebagai pegangan, maka lahirlah masyarakat yang berdisiplin, bertanggungjawab dan saling menghormati. Hadirin sekalian, prinsip pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menjadi asas kepada pembentukan akhlak manusia. Seseorang yang mempunyai kepercayaan kepada Tuhan akan memahami nilai kebaikan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Semua agama mengajar manusia supaya berbuat baik, menghormati orang lain serta menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. Dalam kehidupan seharian, nilai ini dapat dilihat melalui sikap berkata benar, membantu golongan yang memerlukan, menghormati ibu bapa dan guru serta menjaga hubungan baik sesama manusia. Jika setiap rakyat mengamalkan nilai-nilai ini, sudah pasti masyarakat akan hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling mempercayai. Jelaslah bahawa akhlak yang mulia bermula daripada hati yang mempunyai pegangan agama yang kukuh. Hadirin yang dihormati, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kesetiaan merupakan tanda cinta dan tanggungjawab seseorang rakyat terhadap tanah airnya. Namun, kesetiaan bukan hanya melalui kata-kata, tetapi perlu dibuktikan melalui tindakan. Rakyat yang setia kepada negara akan menghormati lambang kebesaran negara, mematuhi undang-undang, menjaga keamanan serta berusaha menyumbang kepada kemajuan. Sebagai generasi muda, kita menunjukkan kesetiaan dengan bersungguh-sungguh menjaga nama baik negara dan mengamalkan sikap positif dalam kehidupan. Sesungguhnya, rakyat yang berakhlak mulia bukan sahaja mencintai negara, malah sanggup menjaga maruah dan keamanan negara. Hadirin sekalian, prinsip ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi negara yang menjadikan panduan kepada rakyat dan pemimpin. Menghormati perlembagaan bermaksud kita menghormati hak, tanggungjawab dan kepentingan setiap rakyat Malaysia. Dalam sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum, budaya, sikap menghormati perlembagaan amat penting bagi memastikan perpaduan terus terpelihara. Nilai seperti bertolak ansur, adil dan menghormati
perbezaan perlu sentiasa diamalkan. Sebagai rakyat yang berakhlak mulia, kita tidak seharusnya menggunakan perbezaan sebagai alasan untuk berpecah. Sebaliknya, menjadikan kepelbagaian sebagai kekuatan negara. Hadirin yang dihormati, jelaslah bahawa rukun negara merupakan asas dalam melahirkan rakyat berakhlak mulia. Setiap prinsip yang terkandung dalam rukun negara mengajarkan kita tentang tanggungjawab, hormat menghormati, perpaduan dan kasih sayang terhadap negara. Sebagai generasi pewaris negara, kita mempunyai tanggungjawab untuk memastikan nilai-nilai ini terus hidup dalam masyarakat. Mulakan dengan diri sendiri. Jadilah insan yang jujur, berbudi bahasa, menghormati orang lain dan sentiasa melakukan perkara yang membawa kebaikan. Ingatlah, rakyat yang berakhlak mulia akan membentuk negara yang berjaya, negara yang kukuh, bukan sahaja berdiri atas kemajuan, tetapi atas nilai dan kepribadian rakyatnya. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan kata-kata hikmah. Rukun negara menjadi panduan bangsa, manakala akhlak mulia menjadi cerminan jati dirinya. Apabila kedua-duanya bersatu, lahirlah sebuah negara yang aman, bersatu dan dihormati. Marilah kita bersama-sama menghayati rukun negara dan menjadikannya amalan dalam kehidupan agar Malaysia terus menjadi sebuah negara yang maju, harmoni dan gemilang. Sekian, terima kasih.